Kenapa nak biarlah dia orang? Sudahlah kak, kita orang dah explain diri sendiri. Ada lagi daripada trade. Cabut lah dia pun. Tak keluar pun. Lepas tu tiba-tiba dia orang ambil duit tu. Dosa. Dah 50, minta maaf, terlambat. Damai dah. Tu lah pasal. Okay. Ya itulah orang kata nak main media sosial ni kena kuat. Kena kental. Kalau kau buat salah, kau minta maaf. Betul. Tapi kalau kau rasa kau nak join trend, pastikan trend tu sesuai dengan kau. Yang untuk Kak Ika ni dia kata tak sesuai. Dia kata, kenapa kau as a business owner nak mencarut-mencarut? So maksud dia kat sini, betul lah rakyat Malaysia nak business owner tu macam baik-baik. Sangat baik. So maksud dia kalau saya jenis macam Baran kan, saya jenis macam garang, saya jenis suka maki ni, diorang tak suka. Diorang benci. Diorang macam go to hell are you? Macam tu. Salah. Nampak? Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Jap, berlari-lari aku. Bismillah, nak masuk dalam apa? Sini. Sini. Nampak tu weh. Akak dah nampak dah. Bangsa-bangsa tu dah masuk. Akak dah nampak dah. Dah nampak. Cuba kau tengok. Betul tak? Kau tengok. Kau dah nampak tak? Jangan enakkan. Macam mana? Boleh je mencarut kat saya. Saya tak ada hal. Saya orang yang sangat meraihkan manusia. Because I know kita ni normal, manusia biasa. Kan dah masuk dah tu kan? Nampak tak? So seorang masuk tadi, dia share dekat dia punya kawan, lepas tu masuk. Ramai dah, betul. Betul weh. Aku tak play victim, kau yang play victim. Macam kau yang tak anaya, macam kau pula yang kena maki dengan aku. Kau dah kenapa? Macam tu lah. Kejap. Korang, tolong akak. Dia dah share kat kawan-kawan dia, lepas tu kawan-kawan dia masuk. Okay. Dia dah share dekat kawan-kawan dia, lepas tu kawan-kawan dia masuk. Lepas tu ni, semualah bangsa-bangsa dia masuk. Dia macam Thailand. Bukan Thailand kan? Ke Vietnam? Vietnam tak silap.